Ya, mesti nak balas. Ha, Tapi you over sampai 4 rangkap. Nak fikir sekarang macam empat tu. rangkap orang buat 8 rangkap, 6 rangkap tau. 4 tu. Orang muar pulang ke muar. Sampan berlabuh di waktu pagi. Hati yang baik disayang semua. Kasih yang tidak akan berbelah bagi. Oh, okey. I kalah. Ha. Kita power lah. Semua. Wah. Muar. I nak guna muar dulu. Dah guna muar dah. I tulis sikit. Okay. Main macam dia. Dia macam terlalu. Pagi tenang di kota muar. Langit cerah, redup bercahaya. Rindu ini makin nyata bila teringat senyumanmu yang setia. Okay, itu 4 rangkap lah. Wah. Okay. Dah. Bawa peti dari muar, peti berisi pakaian raja. Kalau hati sudah suka, serba-serbi indah sahaja. Betul? Okey, saya menang. Kira I menang lah, tak apa. Yalah, blushing. Yelah, tak pernah pantun orang. Bella Astila dan YB Syed Saddiq telah live bersama sementara menunggu waktu berbuka. Bella yang kini berada di Makkah kelihatan gembira dapat berhubung dengan YB dan begitu juga sebaliknya. Tambahan lagi, manis bertambah-tambah apabila mereka berdua berbalas pantun yang membuatkan hati penonton berbunga-bunga. Tak ada. Saya tak tahu boleh. Saya rasa main tak boleh lah sebab my account dia dah tengok macam semua orang boleh kasih topi semua benda kat you, kat me tak boleh. Oh, memang tak boleh kan? Sebab apa my account dah diklasifikasikan sebagai account ahli politik. Oh, tak boleh buat sebab engkau ni lah rasa. Oh, alah. It's okay. Bukannya berakhirnya dunia. Tak adalah berakhir tapi tak ada. Ya Allah. Tak, nanti you kena pakai phone jack bila jalan. Tu je boleh. So, I nak main benda tu. Gila. Wah, tengok ada cikgu bahasa Melayu kata pantun A+. Terima kasih cikgu. Ya, mesti nak balas. Tapi you over sampai 4 rangkap. Nak fikir sekarang macam tu. 4 rangkap orang buat 8 rangkap, 6 rangkap tau. 4 tu minimum. Ada pantun tak ada? Sekejap, itu lagi. Nak pasal muar. Dia kan ada pasal muar. Pasal muar? Yelah, you kan Muar. Kalau muar, nak muar setia bukan, tak ada. AR. okay. Ada. Sekejap dulu, betul kan? Saya dah boleh dapat dah. Okay. I dulu. Yalah, mesti lah kena dulu. Saya menulis. Okay. Pak rangkap ke? Dia kena... Ayah? Orang muar pulang ke muar. Sampan berlabuh di waktu pagi. Hati yang baik disayang semua. Kasih yang tidak akan berbelah bagi. Oh, okey. I kalah. Kita power lah. Semua... Muar. I nak guna muar dulu. Dah guna muar dah. I tulis sikit. Okay. Main macam dia... dia macam terlalu... Pagi tenang di kota muar. Langit cerah, redup bercahaya. Rindu ini makin nyata bila teringat senyumanmu yang setia. Okay, itu 4 rangkap lah. Wah. Didi gelak dah. Gelak Didi. Dah je kasih ubur-uburkan lele. Okay, ada last. Dah lah cukup lah tu. Ada. Bawa peti dari muar,
peti berisi pakaian raja. Kalau hati sudah suka, serba-serbi indah sahaja. Betul? Sangat Okey, hebat. soal menang. Ya, Raya menang lah, tak apa. Yalah blushing. Yelah, tak pernah berpantun dengan orang. Selalu ubur ikan lele. So macam kena 4 rangkap tu macam ubur ikan lele kan macam ubur ikan lele selamat buka puasa le. Kan boleh. Betul lah. Hmm. Tak kena tulis. Lain kali belajar, kena belajar buka buku nota balik. Dia memang selalu menulis. Kita selalu tengok dia menulis dalam flat dia menulis. Dalam kereta dia menulis. Bagus, it keeps your mind moving. Okey, tak payahlah nak tunjuk benda-benda macam ni ya. Apa yang nak tunjuk tu? Jangan menulis. So mungkin lepas tu dia boleh jadi penulis pantun ke, di Dewan Bahasa ke apa ke? Penulis pantun saya tak layak lah. Tapi penulis memang saya suka. Saya dah tulis, saya dah karangkan 2 buku. Saya nak terus menulis. Saya belajar politik pun, saya jadi pegawai penyelidik, so I have doing research. How's your Raya preparation, okay? Ya, preparation, tak ada preparation. Tak apa, itu nanti. Ya, dengan my family lah, tu je. Tak ada preparation. Lalu my mom akan buat kuih raya semua kan. Tapi kali ni kita semua busy, semua anak beranak semua dah kerja kan. Ya. Tak apa. Nanti kita buat TikTok tau, raya. Korang nak tak buat TikTok raya? Dia TikTok raya pula. Kena, raya kena lah sebab. Oh, like the short fun TikTok video ya. Kita ada buat last year dengan my family. Ya. Okay lah, my mom agak sporting lah dalam bab tu. Tulis kamus? Nak tulis kamus apa? Tapi dulu memang I was such a nerd yang memang I akan baca kamus tau. Sebab I nak tingkatkan. Kita baca kamus sama. I pun baca kamus. I bawa kamus. But I wanted to improve on my English. So sebab perbezaan pembahas di Malaysia atau bukan sekat Malaysia lah, negara-negara di Asia dibandingkan dengan negara-negara barat daripada Oxford, Cambridge, Harvard. Orang sentiasa akan terkehadapan kerana bukan setakat penguasaan pengetahuan am, tetapi mereka boleh merumuskan satu hujah tu yang sangat kompleks dalam 15 saat kerana penggunaan bahasa yang sangat luas. So they can summarize. Contoh, kalau kita nak kata, we need to work remarkably hard so that there will be emotional closure, only then can we move forward. Dia guna satu kataan je, catharsis. Because that's how expensive their word bank is. Saya banyak baca kamus dulu, sampai akhirnya saya dapat tawan punya perbahasan dan membawa Balu Gemilang ke persada dunia. Semua benda je nak tawan. Kena balu. Semua. Kenalah. Kita kena ada jiwa untuk menawan dunia-dunia yang berasingan. Ya. You guys should really watch Netflix. Netflix ni HBO pasal Ottoman Empire. Kita akan dengar sumber rujukan kepada Mahmud the Conqueror, atau dalam bahasa kita panggil Sultan Abdul Fatih yang berjaya menawan kota Constantinople. Tapi kita tahu benda tu je, kita tak tahu sejarahnya. Bagaimana dunia Islam menawan dunia sains dan teknologi. So please read up, please watch it. Kalau boleh dekat Netflix, daripada kita tengok cerita-cerita yang Bella suka, itu cerita romantik, K-pop, Korea ni, tengok Ottoman Empire. Or watch more documentaries. Saya baca komik kan. Senyum bila baca komik dia. Apa yang kau kan? Apa komen belakang? Tengok. Ini semua putus-putus. Dekat setengah? Tak. Orang cakap you suka tawan semua benda. Tawan apa lah yang cakap tadi. Apa semua. Kita pernah kita lupakan. Okay. Apa tadi? Saya nak tanya sekejap. Safazin. Ya Allah. Sekejap. Give orang komen. Okay. Now I faham kenapa you nak move on. Okay, kita move on.
Air mata I kalau gelak, ya Allah. Orang tanya, tulisan ni cantik tak? Cantik. Tak. Tulisan I memang tak cantik. Tulisan Bella memang sangat cantik. You tak payah, tak baik tipu tau pula orang badan. Tulisan I memang tak cantik macam doktor. Nak tengok samping tak? Tulisan, okay ni semua dah cancel lah. Tapi tulisan I memang sangat. Masa I seorang boleh baca. Ya. Cantik je tulisan you, tengok. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.